Selamat pagi hari Minggu guys. Kita tengok ini apa orang jualan dekat market ni pagi-pagi. Itu nasi ada guys. Kurang ramai hari ini guys. Wow, sambil dengar music lagi. Tapi macam-macam ada. Ramai guys. Hari Minggu macam ni memang ramai. Panjang ini guys. Type pun ada. Tu sampai di bawah guys. Kita ke bawah guys. Tengok. Ini pun ada. Kita tengok guys, ada wangi vanila kah? Hari itu ada tapi tak tahu lah hari ini ada atau tak. Kita cek dulu. Ada guys. Oh, ini pun ada guys. Tu dia. Ini pun ada. Dekat laman pakan ni guys, belakang. Ini jualan baju. Baju murah-murah pun ada. Kita tengok guys. Seluar pun ada, seluar pendek, seluar panjang. Tu dia. Seluar tengok. Ramai betul. Oh, ini baju guys. Dia mengail. Siapa mau ini? Ya. Murah-murah. Ya. Sudah beli baju guys. Guys, purau pun banyak hari ini guys. Tengok sana banyak-banyak nih pagi-pagi ini. Purau pun ada guys. Mana? Kita naik ke atas lagi. Boleh datang sini guys. Kita tengok paling ramai jualan hari Minggu. Dekat pekan. Kilo. Wah, antik. Durian. Macam-macam ada bosku.
Ini betul-betul ramai hari ini. Macam sayur ada, buah-buah macam-macam. Pilih saja guys dekat sini, dekat tamu pakan. Sabi, lemiding pun ada, beras Borneo warna hitam. Market tu dia rumah. Ini biasa dekat sini guys. Hari biasa tak ada guys. Hari Minggu aja ada. Salai lumi 10. Sini pun ada telur-telur. Itu dia guys. Bisa mati ya. Ruat ya? 30 kilo. Yep. RM2 sikit telur. 10 lah telur. Gatal. Harga mau berapa telurnya? Telur. Telur dah guys. Sini kepala dia ada. Ya, ini pagi. Ramai tu guys. Okay guys. Dan jangan lupa like and share. Mantap bosku. Okay guys, setakat ini video kita guys. Konten-konten kita hari ini. Jumpa lagi di minggu yang akan datang. Bye bye bosku. Jangan lupa like and share.